Alhamdulillah, kita berjumpa lagi buat kali yang kedua. Kapi. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda falsafah kapi. Kekuatan ada pada ilmu. Kapi panjang dia 19 inci. Di dalamnya tersurat Bismillahirrahmanirrahim. Antara lubang dengan kepala jarak 5 inci termasuk rukun Islam. Satu lubang, dua tali, iaitu satu syahadat yang kita mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jadikan satu syahadat. Jadi apa istimewanya kapi? Adalah senjata ulun Melayu. Kerana satu-satunya senjata asli Melayu yang dicipta oleh Grand Master Dr. Hajar Muhyiddin. Kerana apa? Pendekar itu pandai akal. Langkah itu satu, pastikan dia latih jadi obat. Kapi.